Di bawah kaki manusia, sebuah kota hidup wujud berdenyut dengan jutaan makhluk kecil yang bekerjasama demi kelangsungan bersama. Tanpa pelan atau ketua, serangga membina struktur rumit berpandukan naluri kolektif yang diwarisi sejak jutaan tahun. Setiap individu memainkan peranan khusus, membentuk sistem sosial teratur yang memastikan kelangsungan koloni dalam persekitaran mencabar. Tanpa suara, serangga berkomunikasi melalui kimia dan sentuhan, menyelaras tindakan kolektif dalam kegelapan yang penuh makna. Apabila ancaman muncul, koloni bertindak sebagai satu organisma, menyesuaikan strategi demi melindungi ratu dan generasi seterusnya. Tanpa disedari manusia, serangga membentuk tanah, menyuburkan tumbuhan dan mengekalkan keseimbangan ekosistem semula jadi. Dalam kota kecil ini, alam menunjukkan bahawa kerjasama, disiplin dan keseimbangan adalah asas kelangsungan setiap tamadun.